Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2. Ini akan membentangkan tentang sesi temu bual kami bagi subjek amalan pendidikan inklusif. Okey, ini merupakan ahli kumpulan kami. Saya sendiri iaitu Azhar Hilman, Muhammad Akmal, Jihan bin Brandon Jopini dan Muhammad Adam bin Amizul. Untuk latar belakang individu OKU yang kami temu bual, nama beliau adalah Daniel Irfan Abdul Aziz. Beliau berumur 24 tahun, beliau tinggal di Sungai Ramai, Luar Kajang. Beliau berstatus bujang. Sekarang ni beliau masih bekerja. Latar belakang pendidikan rendah SK Jalan Semenyi 1. Latar belakang pendidikan menengah adalah di SMK Sultan Abdul Aziz Shah. Beliau merupakan pemegang kad OKU masalah pendengaran. Okey, untuk objektif kajian, kami ingin tahu bagaimana beliau menjadi OKU, pengalaman yang mendapatkan pendidikan, pengalaman sukar sebagai OKU, bagaimana masyarakat dapat membantu OKU dan kesedaran terhadap masyarakat. Okey, untuk ringkasan analisis temu bual, beliau mengidap masalah pendengaran sejak bayi disebabkan mengalami demam panas dan HP menyebabkan kekal cacat. Dan pengalaman beliau sebagai seorang yang mempunyai masalah pendengaran, pada mulanya agak sukar untuk menjalani kehidupan seharian di sekolah rendah pendidikan khas. Dan kemudian setelah beliau berada di sekolah menengah, beliau memasuki sekolah menengah biasa dan agak sukar untuk menjalani kehidupan seperti orang normal. Beliau juga menceritakan pengalaman pahit beliau semasa menjadi OKU. Beliau pernah menunggang motosikal dan pernah mengalami kemalangan kerana tidak dapat mendengar kenderaan yang datang dari belakang, dan mengakibatkan beliau mendapat kecederaan. Soalan seterusnya, bagaimana masyarakat dapat membantu orang kurang upaya mengenai masalah pendengaran? Semasa kami menemu bual, beliau telah memberikan beberapa info tentang soalan ini. Masyarakat perlu menyesuaikan cara berkomunikasi. Contohnya, masyarakat perlu bercakap dengan lebih jelas dan menggunakan bahasa badan untuk berinteraksi dengan orang yang kurang upaya masalah pendengaran. Soalan seterusnya, kesedaran yang perlu ditingkatkan dalam masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kesedaran mengenai nilai kesamarataan dan bukan simpati berlebihan. Hal ini juga OKU dilayan dengan rasa kasih sayang dan menyebabkan mereka dipinggir dari aktiviti sosial. Seterusnya, harapan dan penambahbaikan. Guru dan pihak pentadbir haruslah peka terhadap kepelbagaian cara pembelajaran. Antaranya adalah penyampaian maklumat secara bertulis dan penggunaan slide visual dan penerangan bersemuka yang lebih jelas dan terang. Penambahbaikan ini boleh membantu orang kurang upaya memahami isi pembelajaran dengan lebih berkesan dan tidak rasa dirinya tercecer. Kemudian, kesamarataan dalam kelas. Kesamarataan dalam kelas ini juga perlu diberikan perhatian yang serius. Sebagai murid kurang upaya pendengaran, beliau berharap agar orang kurang upaya dilayan setara dengan rakan sekelas yang lain, bukan dipinggirkan ataupun dilabel berbeza. Akhir sekali, beliau juga berharap agar sekolah dan tempat awam bukan sekadar menyediakan kemudahan fizikal, malah membina budaya inklusif yang berteraskan kefahaman, komunikasi yang berkesan dan sikap saling menghormati. Apabila amalan inklusif ini dilaksanakan secara konsisten, golongan OKU pendengaran bukan sahaja mampu hidup berdikari dan yakin, malah berupaya untuk menyumbangkan secara aktif kepada pembangunan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Amizul. Sekarang ni saya akan menerangkan tentang platform kempen. Di sini kami telah membuat 3 platform, iaitu Google Form, media sosial dan poster. Untuk Google Form, kami mendapat maklum balas dan membina kesedaran kendiri. Google Form juga
membantu untuk meningkatkan kesedaran pelajar terhadap OKU pendengaran. Yang kedua, media sosial. Media sosial digunakan secara meluas untuk menyebarkan tentang OKU pendengaran kepada pelajar secara efektif, dan media sosial juga mudah diakses dan mesra pelajar. Dan yang terakhir adalah poster. Poster fungsinya dapat memberikan kesedaran pantas melalui visual dan mudah difahami, serta terdapat banyak maklumat yang diperolehi dalam poster tersebut. Okey, seterusnya iaitu tema yang telah kami pilih, pendengaran terbatas, kehidupan tetap dijalankan. Untuk bahan kempen, kami telah menggunakan dua cara, iaitu poster dan infografik media sosial. Seterusnya, medium penyebaran. Kami telah menggunakan beberapa platform media sosial seperti WhatsApp, Telegram, dan ada juga kami buat posting di Facebook. Dan metodologi pendekatan digital berfokuskan kesedaran, iaitu untuk menyediakan kepada masyarakat bahawa mereka ini juga perlu diberikan perhatian. Dan akhir sekali, kumpulan sasaran yang kami telah tetapkan iaitu 18 tahun ke atas. Dan untuk yang terakhir iaitu fahami mobiliti terhad. Okey, terdapat dua mobiliti, iaitu mobiliti maklumat dan mobiliti keselamatan. Untuk mobiliti maklumat, OKU pendengaran menghadapi kesukaran mengakses maklumat yang disampaikan secara lisan, iaitu seperti pengumuman awam, arahan tanpa visual dan amaran bunyi seperti loceng, siren dan panggilan. Untuk mobiliti keselamatan, contohnya seperti situasi kecemasan yang boleh menjadi berisiko kerana amaran hanya berbentuk bunyi, tiada isyarat visual atau getaran, dan kurang panduan kecemasan mesra OKU. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Halo, nama saya Ben Brandon Jukri ini. Hari ini saya akan membentangkan bagian dapatan analisis responden, yang dimana 31 orang responden telah mengisi borang soal selidik yang telah kami sediakan, iaitu mengenai masalah pendengaran. Okey, sekarang kita akan masuk pada bagian yang pertama, iaitu pemahaman masalah pendengaran. Daripada 31 responden, 16 orang iaitu 51.6% sangat setuju bahawa mereka sangat memahami maksud masalah pendengaran ini. Seterusnya 10 orang iaitu 32.3% setuju dengan pernyataan ini, dan yang terakhir 5 orang 16.1% berada dalam kategori neutral. Ini menunjukkan bahwa majoriti responden berjaya memahami maksud masalah pendengaran melalui poster yang kami sediakan, walaupun sebilangan kecil masih bersikap neutral. Okey, sekarang kita masuk pada kesedaran cabaran dan pembelajaran. Okey, daripada 31 responden ini, seramai 18 orang iaitu 58.1% sangat setuju bahawa poster sangat membantu mereka memahami cabaran pembelajaran individu bermasalah pendengaran. Seterusnya 10 orang iaitu 32.3% setuju dengan pernyataan ini, dan yang terakhir 3 orang 9.7% berada dalam kategori neutral. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden merasakan poster ini sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang cabaran dan pembelajaran individu bermasalah pendengaran. Baiklah, sekarang kita masuk untuk yang seterusnya, yaitu stereotip dan kebolehan intelek. Daripada 31 responden ini, 12 orang iaitu 38.7% sangat setuju bahawa masalah pendengaran ini tidak menjejaskan kebolehan intelek. Dan seterusnya 11 orang iaitu 35.5% setuju dengan pernyataan ini, dan yang terakhir 8 orang 25.8% berada dalam kategori netral. Ini menunjukkan bahawa majoriti responden memahami bahawa masalah pendengaran tidak mengurangkan kebolehan intelek seseorang, walaupun sebilangan kecil masih netral.
Oke, yang seterusnya kita masuk pada pemahaman pendidikan inklusif. Daripada pernyataan ini, 31 responden, 18 orang yaitu 58,1% sangat setuju bahwa mereka memahami konsep pendidikan inklusif. Seterusnya 8 orang yaitu 25,8% setuju dengan pernyataan ini, dan yang terakhir 5 orang yaitu sebanyak 16,1% berada dalam kategori netral. Ini menunjukkan bahwa majoriti responden berjaya memahami konsep pendidikan inklusif melalui poster ini, walaupun sebilangan kecil masih bersikap netral. Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk pada kepentingan bahan visual dan komunikasi. Oke, daripada 31 responden ini, 18 orang bersamaan dengan 58,1% sangat setuju bahwa poster ini meningkatkan kesadaran mereka tentang kepentingan bahan visual dan komunikasi jelas. Seterusnya 8 orang yaitu 25,8% setuju dengan pernyataan ini, dan yang terakhir 5 orang yaitu sebanyak 16,1% berada dalam kategori neutral. Oke, ini menunjukkan bahwa majoriti responden menyadari kepentingan penggunaan bahan dan komunikasi yang jelas dalam pembelajaran melalui poster ini, walaupun sebilangan kecil masih neutral. Oke, seterusnya kita masuk pada kepekaan terhadap keperluan individu. Oke, daripada 31 responden ini, 21 orang bersamaan dengan 67,7% sangat setuju bahwa mereka menjadi lebih peka terhadap keperluan individu ini yang berkaitan dengan masalah pendengaran. Seterusnya 5 orang yaitu 16,1% setuju dengan pernyataan ini, dan yang terakhir yaitu 5 orang juga 16,1% berada dalam kategori netral. Oke, ini menunjukkan bahwa poster ini berjaya meningkatkan tahap kepekaan responden terhadap keperluan individu yang mempunyai masalah pendengaran, walaupun sebilangan kecil masih bersikap neutral. Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk pada poin yang seterusnya, yaitu peranan rekan sebaya. Oke, daripada 31 responden ini, seramai 17 orang yaitu sebanyak 54,8% dia sangat setuju bahwa mereka poster ini sangat membantu mereka dalam memahami peranan rekan sebaya. Seterusnya 10 orang bersamaan dengan 32,3% setuju dengan pernyataan ini, dan yang terakhir seramai 4 orang sahaja yaitu 12,9% berada dalam kategori neutral. Oke, data yang terkumpul ini menunjukkan bahwa majoriti responden sangat memahami pentingnya sokongan rekan sebaya bagi individu yang bermasalah pendengaran, walaupun sebilangan kecil masih neutral. Oke, sekarang kita masuk pada poin yang seterusnya, yaitu tahap empati responden. Oke, daripada 31 responden ini, seramai 17 orang yaitu bersamaan dengan 54,8% sangat setuju bahwa mereka merasa empati terhadap individu yang mempunyai masalah pendengaran ini. Oke, seterusnya seramai 10 orang bersamaan dengan 32,3% setuju dengan pernyataan ini, dan yang terakhir 4 orang yaitu sebanyak 12,9% berada dalam kategori neutral. Oke, data yang terkumpul ini menunjukkan bahwa poster ini berjaya meningkatkan rasa empati responden terhadap individu yang bermasalah pendengaran, walaupun sebilangan kecil masih neutral. Oke, baiklah, sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu kesediaan mengamalkan sikap inklusif, di mana daripada 31 responden seramai 14 orang yaitu sebanyak 45,2% sangat setuju bahwa mereka bersedia mengamalkan sikap inklusif. Seterusnya 11 orang yaitu bersama dengan 35,5% setuju dengan pernyataan ini, dan yang terakhir
seramai 6 orang, yaitu 19,4% berada dalam kategori neutral. Oke, data yang terkumpul ini menunjukkan bahwa majoriti responden bersedia mengamalkan sikap inklusif dalam pembelajaran seharian mereka, walaupun sebilangan kecil masih bersikap neutral. Baiklah, sekarang kita akan masuk kepada kesimpulan yang dapat didapatkan daripada soal selidik ini. Okey, berdasarkan dapatan soal selidik terhadap 32 orang responden, majoriti responden menunjukkan tahap pengetahuan yang baik tentang OKU dari segi masalah pendengaran. Mereka memahami bahawa masalah pendengaran bukanlah penyakit yang berjangkit serta menyedari bahawa individu OKU pendengaran mempunyai tahap kebolehan yang berbeza. Selain itu, responden turut menunjukkan sikap yang positif dan inklusif termasuk empati yang tinggi, keselesaan untuk berinteraksi serta kepercayaan bahawa individu OKU masalah pendengaran mampu menyumbang kepada masyarakat. Kebanyakan responden juga menyatakan kesediaan untuk membantu dan menyertai aktiviti kesedaan serta mengiktiraf peranan penting dalam media, sekolah dan institusi awam dalam meningkatkan kefahaman masyarakat. Walaupun terdapat sebilangan kecil responden yang bersikap neutral, secara keseluruhannya kajian ini menunjukkan tahap kesedaran, empati dan sokongan yang masih tinggi terhadap individu dari segi OKU masalah pendengaran. Sekarang kita akan masuk kepada pandangan daripada responden. Saya mengambil tiga pandangan daripada tiga responden, iaitu jadi dari responden pertama menekankan kepentingan sikap empati, kesabaran dan kefahaman apabila berinteraksi dengan individu yang mempunyai masalah pendengaran. Teks ini juga menyampaikan bahawa komunikasi perlu disesuaikan mengikut keperluan mereka serta menggalakkan masyarakat untuk menghormati pelbagaian keupayaan dan tidak menganggap masalah pendengaran sebagai satu kelemahan. Daripada responden kedua, masyarakat Malaysia perlu bersikap prihatin, menyokong dan menghargai golongan yang mempunyai masalah pendengaran supaya mereka tidak berasa rendah diri. Sebaliknya, kekal bersemangat dan yakin dalam menjalani kehidupan seharian. Dan daripada responden ketiga, memberikan pandangan terhadap pihak sekolah, iaitu pihak sekolah perlu menyediakan sekitar pembelajaran yang inklusif dan mesra OKU masalah pendengaran dengan memberi sokongan yang sesuai seperti kaedah pengajaran yang fleksibel, penggunaan alat bantu pendengaran atau bahan visual serta pendedahan kepada bahasa isyarat. Sekarang, melalui daripada penghasilan kempen kesedaran ini, kami telah membuat refleksi daripada refleksi kumpulan, iaitu yang pertama, kempen kesedaran masalah pendengaran ini telah memberikan pengalaman yang bermakna kepada ahli kumpulan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti secara berkumpulan dengan teratur dan sistematik. Seterusnya, melalui kempen ini, ahli kumpulan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi khususnya ketika berinteraksi secara langsung dengan masyarakat bagi menyampaikan maklumat berkaitan masalah pendengaran dan kepentingan sokongan terhadap OKU pendengaran. Dan seterusnya, kempen ini juga meningkatkan kesedaran ahli kumpulan sendiri tentang kepentingan pendidikan inklusif serta peranan sebagai bakal pendidik dalam menyokong individu OKU masalah pendengaran. Secara keseluruhannya, kempen ini memberikan impak positif kepada ahli kumpulan serta memupuk sikap empati, keprihatinan dan tanggungjawab dari segi sosial. Baiklah, untuk bahagian terakhir, ini adalah serba sedikit poster yang kami gunakan sepanjang pelaksanaan program kempen kesedaran kami untuk memberi kesedaran kepada khalayak ramai mengenai OKU dari segi masalah pendengaran yang mempunyai dari 3 tahap. Baiklah, itu sahaja dari kumpulan 2 untuk kempen kesedaran mengenai OKU masalah pendengaran. Sekian, terima kasih.